Beng Hok dah 16 tahun pergi, tapi keluarganya kata janji masih belum ditepati. Ini cerita tentang sebuah keluarga yang masih tunggu keadilan sejak 2009. Keluarga Teo Beng Hok baru-baru ini sambut baik agenda pembaharuan DAP, termasuk usaha mereka desak kerajaan iktiraf UEC. Tapi dalam hati ada satu soalan yang terus menghantui. Kalau DAP mampu bersuara lantang untuk reformasi lain, mengapa kes Beng Hok masih sunyi? Kakaknya Teo Lilan cakap terus terang, mereka nak lihat kesungguhan yang sama. Sebab kematian Beng Hok bukan sekadar satu tragedi. Ia simbol kepercayaan rakyat terhadap institusi dan hak seorang insan untuk dapat kebenaran. Keluarga ingat lagi janji tahun-tahun lepas, janji untuk buka semula kes, janji untuk tetapkan tarikh akhir, janji untuk tidak biarkan pelaku terlepas. Tapi sampai hari ini tak ada tarikh, tak ada arahan, tak ada jawapan. 2014, Mahkamah Rayuan kata kematian Beng Hok berpunca daripada tindakan menyalahi Undang-Undang Pegawai SPRM. Pada tahun 2024, Mahkamah Tinggi arah siasatan disiapkan dalam 6 bulan, dan 2025, Peguam Negara klasifikasikan NFA dan keluarga tolak permohonan maaf serta sumbangan ihsan SPRM. Keluarga Teo cuma nak satu perkara, bukan pampasan, bukan ucapan maaf, cuma keadilan yang masih belum selesai.